Assalamualaikum dan selamat datang kepada podcast kita pada hari ini, iaitu Sembang Siswi. Ya, hari ini kita nak bincangkan tentang satu isu yang memang menjadi jadi dalam kalangan remaja pada hari ini, iaitu hedonism. Tajuk kita pada hari ini ialah remaja tanpa kompas moral, di manakah silapnya. Tapi saya bukan seorang-seorang pada hari ini. Kita ada dua tetamu istimewa, iaitu Saya Putri dan saya Hanani. Ya, Putri dan Hanani sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi menjemput kami dan kami sebenarnya tidak sabar untuk mengulaskan lebih lanjut tentang topik ini. Betul kata Putri, sebenarnya topik kita pada hari ini sangat berkait rapat dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Betul? Dan tanpa melengahkan masa, mari kita masuk ke segmen pertama kita. Okay, sebelum kita mendalami dengan lebih lagi isu hedonism ni, saya nak bagi tahulah kepada pendengar kita tentang apa itu hedonism. Hedonism ni senang cerita yang janji senang, janji seronok. Diorang buat tak fikir panjang, macam contoh hiburan berlebihan, trend-trend pelik-pelik sampai diorang lupa adab dan juga etika. Tapi zaman sekarang ni memang banyak benda macam ni jadi. Tapi persoalannya, bila keseronokan ni jadi matlamat utama, di manakah letaknya kompas moral remaja? Apa pendapat Putri? Ya, saya sebenarnya bersetuju bahawa dapatan kajian ini selaras dengan realiti sekarang. Hari ini kita dapat lihat mahasiswa dan mahasiswi sekarang, mereka lebih menganggap hiburan melampau ini sebagai perkara yang biasa. Jadi namun, bila perkara melampau ini dianggap sebagai benda biasa, lama-kelamaan kita akan nilai kesopanan dan adab itu akan hilang tanpa kita sedar. Betul tu Putri. Sebab hedonism ni dia seperti racun dalam madu yang merosakkan kita tanpa kita sedar. Tapi adakah Hanani bersetuju kalau saya cakap hedonism ni mula mengawal rutin remaja? Okey, baik. Untuk soalan saya sangat setuju kerana pada pandangan saya, hiburan pada masa kini telah mempengaruhi cara mahasiswa berfikir dan juga bertindak. Okey, kalau kita lihat sekarang, kadang-kadang mahasiswa ni dia melakukan atau nak mencuba sesuatu trend tu, dia sebenarnya bukan dia betul-betul suka, tetapi kerana takut dipalau ataupun tidak sehaluan dengan kawan-kawan. Jadi apabila masalah ni terus berterusan, mahasiswa ni akan menganggap perkara yang melampau ini sebagai sesuatu yang normal. Jadi sebenarnya perkara ini adalah perkara yang sangat negatif kerana ia akan membawa padah ataupun akan mengubah cara hidup kita ni menjadi rosaklah untuk masa hadapan. Itu pendapat saya lah. Betul, saya setuju dengan Hanani tadi. Memang hedonism ni budaya yang dapat merosakkan kesusilaan remaja. Kalau Putri lah kan, sejauh mana Putri rasa budaya ni dapat merosakkan masa depan remaja? Bagi saya perkara ini sangat serius kerana ia bukan melibatkan hiburan semata-mata, namun ia melibatkan cara pemikiran dan cara hidup mahasiswa tersebut. Jadi bila hiburan ini menjadi keutamaan kehidupan mahasiswa tersebut, tanggungjawab seperti keluarga, pelajaran dan malah agama pun akan diketepikan. Betul, saya setuju dengan Putri tadi. Tapi berdasarkan Hanani pula, apa cabaran yang remaja boleh hadapi kalau kita nak atasi budaya hedonism? Okey, baik. Kalau untuk isu cabaran, sebenarnya untuk topik hedonism ni banyak cabaran dia. Tapi kalau kita ambil dalam kalangan mahasiswa, cabaran yang paling besar pada pandangan saya ialah pengaruh rakan sebaya ataupun media sosial. Kalau kita tengok, walaupun mahasiswa ni dia tahu suatu perkara itu tidak baik, tetapi dia masih rasa sukar untuk menolak perkara tersebut kerana takut disisihkan dan tidak sehaluan dengan kawan-kawan. Dan untuk sosial media pula, kadang-kadang media sosial ni dia menunjukkan kehidupan yang menyeronokkan sahaja tanpa menunjukkan kesan buruk di sebaliknya. Jadi untuk keadaan ini, mahasiswa mudah terikut-ikut dan akan tanpa berfikir apakah kesan buruk untuk masa hadapan mereka nanti. Betul tu Hanani. Kita sebagai remaja memang perlu berani mengatakan tidak agar kita tidak terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang tidak beretika. Dan selain itu, apa pengajaran yang kamu dapat dari perbincangan kita? Okey, untuk pengajaran paling besar yang saya peroleh daripada kajian ini adalah kepentingan untuk kita kawal diri. Contohnya sebagai seorang mahasiswa, mereka tidak boleh menyalahkan media sosial dan pengaruh rakan sebaya sepenuhnya kerana pada akhirnya itu merupakan pilihan mereka sendiri. Jadi untuk ini, mereka perlu menetapkan batas dalam hiburan. Dan kalau mereka tidak menetapkan batas dalam hiburan, lama-kelamaan hiburan itu yang akan menguasai kehidupan mereka. Dan ini akan mengakibatkan mereka
hilang tanggungjawab sebagai seorang pelajar, anak dan juga sebagai anggota masyarakat. Saya memang sangat bersetuju dengan kata-kata Nani tadi. Dan dalam kajian kita juga memang ada cakap yang hiburan ni tidak boleh berlebihan. Kita perlu ada kawalan dalam hiburan. Kalau pendapat Putri, apakah refleksinya? Bagi pendapat saya memang bersetujulah dengan apa yang Coach cakap dan Hanani cakap tadi. Saya rasa hiburan itu sendiri tak salah. Tapi kita kena ada kawalan diri. Jadi bila apa orang kata, bila tiada limit ataupun batas untuk melakukan hiburan ni, kita punya maruah, jati diri pun akan tercundang. Bagi saya lah. Saya setuju dengan solusi yang Putri berikan tadi. Kalau Hanani pula, apa pendapat Hanani sebagai seorang mahasiswa? Okey, bagi saya pula, solusi yang realistik untuk mahasiswa ialah bermula daripada diri sendiri. Di mana mahasiswa perlu bijak memilih kawan ataupun yang kita panggil circle yang memberi pengaruh positif. Seperti apa yang Putri beritahu tadi, kawan memainkan ataupun mempengaruhi cara hidup seseorang. Dan apa yang paling penting, mahasiswa perlu berani untuk mengatakan tidak kepada hiburan yang melampau walaupun mendapat tekanan daripada rakan-rakan. Itu sahaja. Lagi satu, apa pendapat Putri tentang solusi yang kita boleh buat untuk bendung budaya ni? Pada pendapat saya lah, banyak solusi sebenarnya yang boleh dilakukan kita sebagai mahasiswa sendiri untuk membendung daripada hedonisme ini terjadi. Jadi bagi pendapat saya, yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Sebagai mahasiswa, kita perlulah mengelakkan diri daripada terlalu leka dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti lepak ataupun menonton drama yang berlebihan. Malah kita perlulah menganjurkan program-program yang berilmiah seperti ceramah agama ataupun kita boleh berrekreasi pada waktu lapang. Betul? Jadi yang kedua bagi pendapat saya sebagai maksudnya solusi daripada sudut rakan itu sendiri. Pendapat saya, kita boleh menegur ataupun kita boleh menasihati rakan-rakan kita kalau nampak dia terlalu reka dengan hiburan semasa seperti permainan video, berjanji temu atau perkara yang terarah kepada hedonisme itu, kita boleh tegur bagi melibatkan dia pada hedonisme lah. Alhamdulillah, memang perbincangan yang sangat menarik pada hari ini. Banyak isi-isi penting yang kita dapat dari podcast kita pada hari ini. Dan kita dapat tahu yang hedonisme ni bukan sekadar suka-suka saja, tapi melibatkan moral dan maruah kita. Tanpa kompas moral, kita memang akan mudah tersasar. Oleh itu, saya ingin berterima kasih kepada Putri dan Hanani kerana sudi datang ke podcast kita pada hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pendengar-pendengar podcast kita. Itu saja dari kami. Sekian dari Sembang Siswi.